Dalam satu kenyataan, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, menegaskan sokongan terhadap usaha mempertahankan etika berpakaian sopan di sektor awam amat penting kerana ia selari dengan identiti dan nilai asas masyarakat Malaysia yang berpaksikan prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Beliau turut mengkritik tindakan kerajaan yang berhasrat menilai semula etika berpakaian selepas didesak oleh pihak tertentu. Kritikan ini muncul setelah tular isu membabitkan seorang individu yang tidak dibenarkan memasuki balai polis kerana memakai skirt pendek di atas paras lutut. Dalam perkembangan lain, pakar sejarah sosial dari ISTAC, Profesor Dato Dr. Murad Merican menegaskan bahawa isu UEC bukan berpunca daripada faktor bahasa, sebaliknya berkait rapat dengan pembentukan sikap dan ideologi yang bertentangan dengan agenda perpaduan serta identiti nasional. Katanya, UEC menggalakkan ekstremisme dalam negara. Mereka menolak perpaduan dan identiti nasional, sebaliknya mengekalkan sejarah serta identiti China di Malaysia. Perkara ini jelas dapat dilihat melalui kurikulum sejarah yang diajar, katanya. Sementara itu, penafian Muhyiddin Yassin terhadap dakwaan Tun Mahathir dalam video yang tular menimbulkan persoalan bukan kerana apa yang dinafikan, tetapi mengapa penafian itu dibuat. Ini kerana sebelum itu Armada Johor telah tampil menjelaskan bahawa video tersebut telah disunting dan langsung tidak menyebut nama Muhyiddin. Namun selepas itu, Muhyiddin kemudiannya tampil menafikan tuduhan bahawa beliau mencuri duit parti. Penafian Muhyiddin ini telah mengundang persepsi awam tentang integriti beliau, seolah-olah beliau sendiri mengesahkan bahawa Tun M merujuk dirinya. Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.